Antara keistimewaan Al-Barki ialah seperti berikut. Pertama, kaedah Al-Barki menggunakan atau selaras pengajarannya dengan bahasa Arab yang tidak perlu dieja. Yang kedua, Al-Barki menggunakan pendekatan kata kunci untuk memperkenalkan bunyi dan bentuk huruf-huruf Al-Quran. Yang ketiga, Al-Barki mempunyai sistem yang tersusun. Dan akhir sekali, Al-Barki mempunyai teknik pembelajaran dan pengajaran yang terkesan. Pelajaran 1, tahap pengisian. Tahap pengisian ini sangat penting sebelum kita membuka carta atau buku Al-Barki. Tahap pengisian ini membawa dua tujuan. Pertama, membiasakan anak dengan sebutan serta bunyi huruf-huruf Al-Quran. Yang kedua, dengan menarik minat atau untuk menarik minat serta tumpuan anak-anak dengan pelajaran yang mereka akan pelajari. Dan tahap pengisian ini mempunyai dua cara untuk memperkenalkannya. Pertama, dengan membunyikan kata kunci, iaitu na, ma, sa, ya, perlahan-lahan diulang-ulang hingga anak boleh membaca dan menyebutnya dengan lancar. Kedua, dengan bernasyid.